salam sejahtera. Ramai maklum yang Kongres Luar Biasa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah pun diadakan di sebuah hotel terkemuka di Petaling Jaya pada 4 Jun 2026 iaitu hari Khamis. Itu sebenarnya bagi saya adalah satu tarikh yang bersejarah kerana FAM tidak pernah diaudit oleh Konfederasi Bola Sepak Asia, badan induk untuk benua Asia, dan juga tidak pernah kongres, mana-mana kongres sama ada luar biasa atau kongres tahunan FAM ini dipengerusikan oleh orang luar, iaitu pihak ketiga, bukan dalam kalangan pucuk pimpinan FAM. Jadi yang pertama, audit kualiti FAM yang dijalankan selama 4 bulan oleh AFC menyentuh 11 bidang tadbir urus, antaranya undang-undang, keuangan, pentadbiran, sumber manusia, media dan komunikasi, komersial dan pembangunan perniagaan, pembangunan bola sepak, pertandingan dan juga infrastruktur. Aspek pertama yang disentuh adalah aspek perundangan ya. Secara dalaman sebenarnya FAM berdepan satu masalah kepincangan kerana dari segi asasnya perundangan adalah core atau teras kepada pentadbiran mana-mana badan bola sepak, tak kira di peringkat kontinental, di peringkat kebangsaan, di peringkat dunia. Kerana setiap regulation, dasar-dasar yang dilakukan mesti berteraskan kepada undang-undang. Tetapi di situ adalah kepincangan yang cukup besar dalam FAM. Kita ambil contoh apabila AFC, Datuk Seri Winsor John, Setiausaha Agung AFC sini menyebut, kalau di AFC, Ketua Jabatan Undang-Undang akan menandatangani dokumen untuk diserahkan kelulusan oleh Sekjen AFC, dan setiap dokumen ditandatangani oleh Setiausaha Agung AFC, bukan Presiden AFC. Jadi, kalaulah proses ini diikuti, tidak akan timbul isu pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Proses itu tidak ada dalam FAM. Itu adalah kepincangan yang besar. Ini antara dapatan yang dilakukan oleh Timbalan Setiausaha Agung AFC, Wahid Kardani, yang dibentangkan sebelum pengindaan statut FAM itu diterima. Ini adalah audit kedua sejak 21 tahun. Kerana audit yang terakhir dilakukan oleh PwC pada tahun 2005 selepas Datuk Del Akbar Han meletak jawatan pada awal tahun itu disebabkan beberapa masalah dalaman, dan PwC mencadangkan agar jawatan Setiausaha Agung itu diiklankan menerusi Dada Akhbar dan media-media lain. Akhirnya 168 calon dikenal pasti, cuma 20 yang disenarai pendekkan, dan satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Naib Presiden ketika itu, almarhum Tan Sri Ibrahim Saad, melaksanakan proses interview. Akhirnya 2 calon dipilih. Seorang sepatutnya menjadi Setiausaha Agung, seorang lagi menjadi penolong Setiausaha Agung. Tapi dua-dua akhirnya jadi penolong Setiausaha Agung, dan Tan Sri Ibrahim Saad yang jadi Setiausaha Agung 2005 hingga 2007. Proses pengstrukturan semula itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah mengenal pasti siapakah Setiausaha Agung yang boleh dilantik. Jadi itu kisah lama. Jadi apa yang berlaku kali ini adalah bagaimana laporan audit FAM ini mendedah kepincangan secara total, dan juga budaya kerja yang toksik, juga budaya akur, mungkin saya yang menurut perintah, kaki tangan profesional bergaji, tidak diberi ruang, tidak diberi galakan untuk menyatakan pendirian secara profesional. Secara rumusannya, FAM dilihat sebagai satu badan induk yang berteraskan kepada jawatankuasa, bukan berteraskan kepada pengurusan atau manajemen kaki tangan yang bergaji yang profesional. Jadi apabila Wahid menyentuh 11 aspek tadbir urus dalam FAM, kita lihat juga tidak ada proses procurement, tidak ada kaki tangan yang layak untuk tugas-tugas tertentu, tidak ada compliance officer. Ada pula pegawai dalam Jabatan Pertandingan yang terpaksa buat kerja-kerja integriti. Ada beberapa perkara yang lebih banyak sebenarnya yang disamarkan, kerana Datuk Seri Winsor kemudian menyebut dalam sidang media bahawa laporan audit itu belum lagi dikemukakan kepada FAM. Jadi mereka menghormati urusan FAM, dan sama ada ia didedahkan kepada umum atau tidak,
itu bergantung kepada FAM nanti. Cuma skandal pemalsuan dokumen 7 pemain asosiasi itu tidak akan berlaku seandainya ada proses due diligence dalam tadbir urus setia FAM. Jadi moving forward, apa yang diluluskan draft pindaan 94 artikel draft pindaan terhadap statut FAM itu diterima secara sebulat suara, diterima secara menyeluruh on block yang mungkin menimbulkan sedikit kekeliruan. Cuma bagi saya rumusannya adalah apabila laporan audit itu sebenarnya melondehkan kepinjangan FAM. Cuma apabila berlaku draft pindaan itu diterima dengan tenang oleh perwakilan, menunjukkan bahawa AFC seolah-olah menutup semula aib FAM. Aib FAM itu sudah terbuka menerusi laporan audit, kemudian menutup semula, memberi semula ada dignity lah, maruah kepada FAM dengan memastikan statut FAM yang baru dengan membuka pintu kepada wakil-wakil daripada kelab yang bertanding dalam Liga Super, dan juga mungkin pemain profesional pun ada suara. Cuma nanti ahli gabungan yang baru untuk diterima dalam FAM ini kena bayar RM50,000. Jadi apakah itu akan memudah atau menyulitkan potensial ahli gabungan itu? Sebenarnya adalah antara perkara-perkara yang tidak dibincangkan disebabkan draft pindaan itu diterima secara on block. Jadi kita AFC pada akhirnya mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan FAM kerana mereka sebenarnya menyuarakan luahan rasa mereka secara jujur dan menyatakan permasalahan yang berlaku dalam FAM ini. Jadi apabila sudah mengenal pasti kepinjangan yang ada, AFC mahukan agar FAM selepas ini bertindak dengan telus, profesional dan ikut statut. Tidak ada lagi nanti isu-isu seperti tidak membentangkan bajet tahunan dalam Kongres. Kita kena faham bahawa Kongres adalah supreme decision making body dalam mana-mana persatuan sukan. Okey, jadi terima kasihlah FAM kerana bagi saya akses untuk menghadiri Kongres luar biasa FAM ini. Saya rasa memang satu momen yang bersejarah. Seperti mana yang saya sebut, tidak pernah dipengerusikan oleh pihak ketiga dan tidak pernah ada audit daripada AFC. Untuk penjelasan lanjut nanti saya akan sambung lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam hormat.